Ini merujuk Bukit Golan yang kamu jajah tu kampung halaman aku. Sebab keluarga dia dihalau keluar pada tahun 1974. Bila dihalau, dia dilahirkan sebagai anak di atas tanah yang dirampas oleh Israel. Kerana dia nakkan Bukit Golan. Sepanjang dia berjuang dalam ISIS, dia keluar ISIS, dia tubuh Jabhat An-Nusrah, dia keluar Jabhat An-Nusrah, dia tubuhlah Hayat Tahrir. Naik daripada menang perang ni lah, dia terpaksa memakai nama sebenar dia, Ahmad Asharaf. Untuk membuang nama pejuang dia, Muhammad Al-Golani, iaitu lelaki yang datang daripada Bukit Golan. Bukit Golan ni yang saya cerita sekarang, Israel ambil pada 74, tak pulang-pulang. Daripada kita sakit kepala lah nak fikir tentang Bashar ni, banyak benda lagi yang patut ada dalam doa tuan-tuan, harapan tuan-tuan, pengetahuan tuan-tuan tentang Syria yang sekarang ni berada dalam pintu yang mana dia kena selesaikan. Pelaburan dah ada, sanction telah ditarik balik, Eropah nak melabur dengan dia, Perancis dengan Amerika mula cuba menghantar sebanyak mungkin dominasi pelaburan untuk memenangkan Syria kerana kedudukan yang strategik, kerana pelabuhan yang akan dibangunkan di Latakia akan menjadi pintu keluar bagi bangsa Arab masuk lautan Mediterranean tanpa lagi bergantung pada Selat Hormuz dan juga Laut Merah. Itu jelas saya jawab. Berarti saya tak tahu peta Syria ni santun ke tidak, tapi tuan-tuan boleh faham dalam saya tunjuk ni. Okey. Ini negara Arab. Ini Yaman. Okey. Saya nak tahu dia nak pergi ke Syria ni ke mana. Turun ke bawah ni kot. Turun ke bawah ni lah. Minyak yang ada ni sekarang, pergi ke... Okey, ni Syria. Okey. Ni Iraq. Betul. Ni Iraq. Minyak yang ada sekarang boleh keluar daripada dua laluan ni aja. Bila perang ni berlaku, barulah orang nampak. Iraq ni lebih sesuai. Minyak ni ada, piping dia bawa ke Iraq. Iraq hantar ke Syria. Nampak tak pantai Syria ni? Ni Israel Jahannam tu. Ini adalah Lebanon. Nampak tak Syria ni? Syria ni kan ada laut keluar ke Cyprus tu ni, ke Mediterranean. Di sinilah ada satu tempat nama Latakia. Yang Oman nak bina pelabuhan laut dalam yang paling maju di dunia. 800 juta dolar USD. 3.2 bilion ringgit Malaysia. Nak bangunkan supaya pelabuhan dulu masa belum perang, idea UAE adalah semua pelabuhan utama daripada tanah Arab ni boleh datang ke Mediterranean tanpa pusingan yang jauh daripada teluk ni, iaitu dengan menggunakan kedudukan Syria. Jadi dia nampak Syria ni sepatutnya menjadi negara pelabuhan termaju di dunia kerana dia mencantumkan benua Arab ni dengan keluar pergi ke lautan Mediterranean, masuk Cyprus, ni benua Eropah yang ada dekat sebelah sini. Jadi bila tuan-tuan lihat kedudukan geopolitik Syria yang berpotensi dan sangat-sangat luar biasa, berarti adalah 3 perkara mesti diselesaikan. Pertama adalah menjadikan Syria ni satu bangsa. Yang kemudian orang Sunni dan orang-orang Kurdish yang membentuk majoriti Islam Sunni ni kena bersatu dulu. Dan kemudian hendaklah dilupakan dendam kesumat ke atas orang Syiah, kerana orang Syiah ni penduduk di Latakia. Wilayah pelabuhan laut ni adalah majoriti orang Syiah. Jadi kalau kita hidup dengan lagi bebal, dengan mengatakan seperti kata Syekh Mahir Hamud. Kata Syekh Mahir Hamud ni, punyalah seronok orang Islam ni, dia sanggup mengatakan membunuh orang Syiah itu adalah sangat lebih penting. Hinggalah kata kalau nak suruh perang Israel, katakan Netanyahu itu adalah seorang Syiah. Nescaya barulah orang Islam nak pergi perang. Punya marah orang Islam ni dalam radar diri dia. Membenci Syiah dan membenci Yahudi lanatullah ni. Kata Syekh Mahir Hamud, waktu saya ziarah dia adalah mufti Sunni yang sangat masyhur di Sidon. Saya solat Jumaat, sebelum solatnya dapat jumpa. Dia cakap senang, nak bagi orang Islam ni berpegang, berlawan dengan orang Israel ni senang je. Sebut Netanyahu adalah seorang Syiah. Dan secaya lebih dia pergi, kerana marah dia sebagai seorang Syiah tu lebih tinggi pada marah dia sebagai seorang Yahudi. Tuan-tuan boleh cari Syekh Mahir Hamud, quotation about Sunni and Syiah. Lepas tu tulis itu and Jews. Tuan-tuan akan dapat poster tu. Ucapan dia sangat masyhur, menjadikan dia dicemuh banyak orang. Tapi saya anggap itu betul. Kalau nak orang Islam memerangi orang-orang Israel, katakanlah orang Israel itu telah menjadi Syiah. Nescaya mereka lebih berkobar-kobar. Dia fahamlah politik di kita membenci Syiah. Dia tahu pula saya daripada Malaysia. Dia sindirnya saya macam tu. Saya pun diam je lah, balas senyum je lah. Maksudnya kau pun sama negara kau kan. Baba Israel ni tahu apa, sebut Syiah je melompat. Sebut Syiah je melompat. Sebut Israel nanti dulu. Sebut Israel Imam Mahdi selesaikan. Sebut Syiah penghina sahabat. Sebut Syiah mereka orang yang telah keluar daripada Islam. Sebut Israel, ni tak apa, Imam Mahdi selesaikan. Ini Imam Mahdi selesaikan. Sama-sama. Paling ucap terima kasih sama. Bukan kata saya, kata Syekh Mahir Hamud. Saya bukan ulama, tapi Syekh Mahir Hamud ni ulama besar, ulama Sunni yang sangat terkenal di Lebanon. Dia ulama yang pro Hezbollah walaupun dia Sunni, sebab dia kata orang Sunni 200,000 orang Sunni yang berada di Sidon. Yang sekarang Israel masuk nak masuk ke Tyre, lepas Tyre Sidon lah kampung halaman orang Sunni. Sebab Syiah ni dia duduk Syiah, Sunni, Syiah. Syiah yang ada di selatan Lebanon jumpa orang Sunni yang ada di Sidon. Dalam bahasa Arab dipanggil Saida. Lepas tu jumpa balik orang Syiah yang berada di selatan Beirut, baru jumpa orang Sunni balik. Bawa sampailah ke utara tanah Beirut. Jadi kerana dia ni terhimpit dan dia kata kita tak ada perang, kita tak ada senjata apa. Kalau Israel tu datang nak masuk ke rumah kita, memang yang akan berperang ni adalah orang-orang Hezbollah. Sebab tentera Lebanon tak akan lindungi mereka.
Tentera Lubnan sampai sekarang kena bom Lubnan pun dia boleh buat apa? Dia senjata tak ada. Dah lah senjata tak ada, apa hal lah, keberaniannya tiada. Orang Syiah saja senjatanya tak besar, tak apa, tapi keberaniannya ada. Dia bagilah juga 2 kali 5 isyarat, dia bagilah juga kata 2 pada Israel, kamu datang boleh dengan senjata kamu. Tapi kami tak akan lepaskan kamu dengan begitu mudah kerana kami memberi nyawa kami dalam senjata kami dalam perang ini adalah nyawa, kata orang Hezbollah. Banyak kali lah juga Yahudi ni pengecut, dia fikir banyak kali. Dibom kalau nak harap gabungan kerajaan Sunni dan Kristian yang ada di Syria ni, tak pernah, di Lubnan tak pernah biji bom dia berani lempar ke atas tanah Israel. Dia komplain hari-hari, kata dia kena bom, dunia tolonglah aku, kami kena bom. Jadi maka tu Syekh Mahir Hamud kata, dalam keadaan yang ada sekarang, realitinya, kalaulah Israel datang, memang nyawa kita bergantung kepada perjuangan orang Hezbollah yang berada di pintu ni, di garis akhir tayar. Jadi nak lepas sungai Litani tu, tapak tayar datanglah Saida 200,000 orang Islam berada di sana. Daripada Saida baru dapat masuk ke Dahiyeh, wilayah majoriti Syiah di selatan Beirut. Ada siapa nak tanya apa saya boleh buat lah. Kita dah pergi geopolitik yang dalam, saya tak payah hantar basic lah, nanti saya update tentang Iran. Sambil tu baguslah tuan-tuan tanya. Turki bagaimana mereka handle Kurdi, perang dan pembunuhan yang sangat lama. Media barat, yang mana saya beritahu tuan-tuan, bila Turki tinggal sebagai sebuah negara yang warisan Osmania, dan Turki menjadi sebuah negara sekular, Turki 1927. Dan kemudian wujud Turki moden. 1969, tahun yang 1965, 4 tahun sebelum Netanyahu menang pilihan raya dan membentuk Israel yang ekstrim, menanglah Erdogan dengan parti dia AKP dan membentuk Turki moden yang pro-Islam. Sebab perlembagaan Turki ni nak pindah tak boleh dengan mudah. Tapi sejak tu Erdogan ni tak pernah kalah pilihan raya, 5 penggal. Dan Erdogan ni tak dapat menukar, walaupun tak dapat menukar Turki menjadi sebuah negara Islam, tapi dia mengukuhkan pasti Islam di negara Turki, termasuk pendirian Turki dalam hal-hal yang bersangkut dengan Islam. Maka Turki yang ada sekarang ditakuti bila Erdogan naik. Dulu waktu sebelum Erdogan naik, Turki sekular ni, dia dah bunuh orang-orang ni, orang tak peduli. Apa yang berlaku kaum Kurdi, dunia pun tak ambil tahu. Bila Erdogan naik penuh 1999 sebagai presiden, maka dunia pun mula melihat untuk meruntuhkan Turki moden. Kerana Turki moden di bawah Erdogan adalah Turki yang dipimpin oleh parti Islam, AKP. Turki yang membawa Islam dalam dunia moden. Turki yang memperkasakan persenjataan. Turki yang nak keluar daripada gelaran orang sakit Eropah yang kita belajar dalam sejarah waktu saya sekolah rendah. Maka bila bermula sahaja Erdogan ni mengukuhkan kedudukan Islamnya, kemudian Erdogan menjadikan dia sangat prihatin pada nasib negara Islam, barulah Kurdis ni diberi perhatian. Barat menggambarkan Erdogan ni bunuh orang Kurdis. Seperti mana dulu waktu nak burukkan Saddam. Waktu mereka gunakan Saddam lawan revolusi perang Islam Iran. Saddam masih muda, naik sebagai jenderal tentera, kemudian berlaku revolusi Islam di Iran. Okey, Saddam seorang Sunni dalam negara majoriti Syiah. Tapi Saddam boleh menguasai Iraq kerana parti Ba'ath berasaskan tentera. Tiada pilihan raya yang akhir. Adam ni bela dengan kuku besi. Gunakan Saddam ni perang dengan Iran dengan mengatakan, Saddam, kau ni Sunni. Kalau kau kekal lah dengan 25% orang Sunni kau ni, revolusi Syiah ni akan sampai ke Iran, kau pun tak ada harapan nak hidup. Maka Saddam diperang lah. Perang, duit Amerika habis. Sara perang Saddam ni 81 sampai 89 untuk menjadi proksi Amerika bagi menjatuhkan Iran. Masa tu Saddam elok. Kita membaca Saddam hero. Pemuda kacak bermisai lebat cantik. 1989 bila Saddam tak boleh diperalatkan lagi. 8 tahun perang tak larat bagi senjata. Macam mana dia orang taja Ukraine sekarang. Sikit hari Ukraine menjadi negara payah lah. Sekarang dia ada duit, semua bagi suruh Ukraine perang sebab nak halang Rusia. Waktu tu gunakan Saddam. Supaya Saddam ni dapat memerangi Iran. Sampai 89 duit pun dah habis, tak larat nak taja perang, Saddam tak menunjukkan kemajuan. Tak sedikit wilayah Iran dia ambil, tak sedikit pun wilayah di Iran dapat ambil. Maka akhirnya Amerika ni tarik diri. Saddam daripada anak muda ganteng bermisai hebat dengan topi beret tentera, digambar-gambarkan sebagai barat sebagai seorang hero bagi bangsa Arab, digambar-gambarkan sebagai seorang wira yang paling berani melawan Iran. Start 89 Saddam ni tidaklah lagi menjadi keutamaan. Dia bukan lagi blue eye boy kerana Iran tak dapat dijatuhkan, maka Iraq yang dipergunakan untuk memerangi Iran telah menjadi habis madu sepah dibuang. Maka pada 1990-an Saddam beralih arah. Untuk mengukuh dan juga menjadikan polisi baru Iraq, Saddam ni beralih arah. Menyertai arah yang sama dibuat oleh Erdogan, iaitu mula memusuhi Israel. Kerana dia bukan lagi negara tajaan Amerika. Dia mula memusuhi Israel. Sejak tu semua salah Saddam diambil kira, Saddam bunuh orang Kurdis. Sama nasib macam Erdogan naik. Masa Erdogan naik nak banner saja Islam, nak gambarkan Erdogan ni bukan pemimpin Islam, nak gambarkan Erdogan ni adalah seorang jahat, mereka menggunakan perang yang telah lama berlaku di antara pembentukan Republik Kurdis ni. Di mana Kurdis Iraq, Kurdis Syria dan Kurdis Turki nak bentuk negara Kurdistan. Yang pada masa merdeka dulu, sepatutnya bila British dan Perancis merdeka, dia bagi pada semua kabilah Arab negara. Jadi puak kabilah Arab, Yaman dapat negara Yaman. Tengok Yaman merdeka daripada apa? Yaman merdeka daripada Ottoman. Tengok UAE, tengok Oman merdeka pada siapa? Ottoman. Tengok semua negara Arab ni merdeka pada Ottoman. Cuma dia terlupa memberi negara pada Kurdis sebab tak cukup sempadan dah. Jadi orang Kurdis ni ditinggalkan dalam wilayah Empire Osmaniyah yang runtuh sebagai satu-satu bangsa yang tak ada negara.
Yaman dapat negara dia, Oman dapat negara dia, Qatar dapat negara dia, Kuwait dapat negara dia, Bahrain, Iraq semua dapat negara dia. Iran tak berada dalam Empire Ottoman. Maka akhirnya orang Kurdis ni memperperang. Jadi perang orang Kurdis ni dah panjang. Cuma sebelum tu Barat tak peduli. Cuma bila naik parti AKP yang ada di Turki, dan ketika nak jatuhkan Saddam, yang mula menjadi cenderung bersama dengan Turki untuk melihat Israel sebagai musuh. Jadi cara dia orang Kurdis ni diperangi. Maka digambarkan pembunuh Kurdis. Jadi nak merosakkan imej Erdogan dalam membina Turki sebagai sebuah negara Islam yang sangat disanjungi oleh orang lain, gambarkan dia Islam. Apa dia bunuh saudara Islam dia orang Kurdis? Nak menggambarkan Saddam Hussein ketika dia tak lagi boleh dijinakkan oleh Amerika selepas Amerika mempergunakan dia dalam perang Iran, nak burukkan Saddam. Apa lagi gambarkan dia bunuh orang Kurdis. Maka Kurdis ni menjadi bangsa yang kita semua simpati seluruh dunia. Berada di Syria aja dia tak dibunuh. Berada di Turki dia dibunuh, berada di sini dibunuh. Siapa yang membina agenda ni? Yang membina agenda Kurdis dibunuh adalah orang-orang Barat yang pada waktu tu tak tahu cara nak burukkan Saddam dan tak tahu cara untuk melemahkan pengaruh Erdogan yang berkembang hinggalah takut munculnya Turki Ottomaniyah yang baru. Takut Erdogan ni menjadi Turki Sultan Abdul Hamid yang baru. Takut Erdogan ni menjadi Muhammad Al-Fatih yang baru. Takut Erdogan ni menjadi Sultan Mehmet yang baru. Jadi cerita keburukan dalam sebuah negara digambar-gambarkanlah. Katalah Malaysia besok nak menjadi sebuah negara Islam. Digambarkanlah. Kita roboh kuil, kita roboh itu. Islam ini adalah agama yang memusnahkan agama yang lain. Hari ini tak ada masalah. Sebab perlukan Selat Melaka, takut kita lari ke China, takut kita nak perukan kepada mereka. Maka digambarkan Malaysia ini sebuah negara yang baik. Negara pension nombor 1 di dunia. Kalau tuan-tuan tengok, senarai negara yang dipanggil sebagai the best pension country. Malaysia nombor 1. Digambar macam-macam. Berada dalam senarai 15 negara yang berdaya saing tinggi. Besok kita pun nak bina lah negara Islam. Bukan kuil roboh tuan-tuan. Orang parking kereta blok pintu kuil pun menggambarkan orang-orang Islam di Malaysia ini adalah sangat zalim. Dengan mencela, menghina dan melemahkan agama yang lain. Sedangkan krisis kita ni yang kecil-kecil berlaku dalam krisis eceran dah berlaku. Dah berlaku. Krisis-krisis eceran ni dah berlaku. Sebagai bukan masalah besar. Masalah yang tidak menggambarkan Islam menindas siapa-siapa. Masalah peraturan, masalah perundangan, masalah PBT. Yang kita ada ni. Besok semualah jumlah kuil yang dirobohkan, dipindahkan menggambarkan Islam ni anti-Hindu. Kemudian ada kes-kes di mana Wat Siam dipindahkan Islam anti-Buddha. Untuk menimbulkan seluruh sentimen. Adalah gereja-gereja 2, 3, 4. Dipindah, ditutup, tak dibenarkan, ditubuh, tak boleh beli dekat tanah. Digambarkan. Jadi Islam yang kita nak tubuh digambarkan ini negara jahat. Nak jadi Islam apa? Dia menindas orang Kristian. Maka bencilah orang Kristian di seluruh dunia pada kita. Bencilah segala orang-orang agama lain. Kononnya Islam yang ada. Mereka mengawal naratif. Sedangkan krisis yang ada ni sebahagian daripada mereka, sebahagian yang kita lalui adalah krisis yang berpanjangan. Sebab tak ada negara pun yang sempurna. Adalah krisis-krisis eceran dia. Yang mana kita kata sebelum ni kamu nak burukkan kami, ini krisis yang kami dah lalui, kami tahulah cara nak menguruskannya. Tak, mereka datang mengatakan ini adalah penghinaan ke atas orang-orang Hindu, ini adalah penghinaan ke atas orang Buddha, ini adalah penindasan ke atas orang Kristian. Kita kata tindas apa? Kita pun ada sejarah, masjid tutup, surau tutup, ini urusan dalaman. Sekarang tak jadi isu. Sebab kita belum lagi menjadi masalah kepada mereka. Jadi dalam kes Turki, saya jawab balik. Turki dah buat perjanjian. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam setahun ni tak ada pertempuran. Saya daripada dulu sangat pro Ahmad Ocalan ketika saya tahu apa cerdik lah tuan-tuan. Ketika Ahmad Ocalan dibicarakan, dia dipasang dia masuk dalam kandang tertuduh. Waktu saya tengok berita kecil-kecil, saya membesar dengan ingatan menghormati Ahmad Ocalan sampai sekarang. Dia pemimpin PKK, pro Rusia. Jadi orang tuduh dia komunis. Dia bukan komunis tuan-tuan. Waktu dia berperang dengan Turki, dia nak minta tolong siapa? Turki pada waktu tu berbaik dengan Amerika. Turki ada perjanjian dengan Israel. Ocalan ni berjuang, dia nak minta tolong siapa? Dia minta tolong Rusia. Rusia bagi dia senjata. Orang ban dia, gam dia dengan mengatakan dia seorang komunis. Padahal dia parti pekerja. PKK ni parti pekerja. PKK, People Kurdish, apalah saya tak ingat lah. Tapi parti pekerja Kurdish. Dia berperang. Saya ingat masa dia ditangkap dan dibicarakan. Dia duduk dalam kandang salah dengan cermin kalis peluru. Punya ramai orang nak bunuh dia. Dan kemudian Ahmad Ocalan ni jatuhlah hukuman penjara. Dan hujung-hujung dia ni, dia pun dah tua. Saya rasa Erdogan pun dah tua. Dua-dua orang dah sedar dah. Erdogan berkata, aku nak musuh dengan kau, ni pilihan raya akhir aku. Erdogan pun jalan tak larat, badan pun dah kurus. Ahmad Ocalan pun rambut dah gugur, dah tua dah. Daripada zaman dia tegak dan tak takut pada apa-apa saja kerana mahukan sebuah Kurdis merdeka, dia pun dah tua. Maka kedua-dua orang ni berunding. Saya dah cerita rundingan mereka ni banyak kali dalam live saya waktu kita pick up Turki dulu. Maka Ocalan bersetuju. Kerana Ocalan ni dia pimpin Kurdis di Turki. Dia didengari. Suara dia juga memimpin Kurdis di Iraq. Dia juga memimpin Kurdis di Syria. Sebab nak bentuk sebuah negara Kurdistan ni adalah gabungan 3 bangsa Kurdis ni. Dia bersetuju. Parti Karkeren Kurdistan ni. Betul lah tu nak sebut pampaya. Parti Kurdis. Parti Karkeren Kurdistan ni. Parti pekerja Kurdistan lah. Karkeren tu saya ingat pekerja lah tu. Saya dulu ingat PKK. Jadi saya sampai daripada kecil sampai besar. Saya suka orang left wing ni. Pejuang-pejuang sayap kiri ni. Mereka-mereka yang ni saya kesian tengok kan. Saya kesian bangsa Kurdis. Masa kita muda, kita tak reti apa sangat tentang dunia. Kita dengar lagu Bob Marley. Kita belajar dunia daripada lagu
John Lennon. Kita belajar dunia daripada lagu Iwan Fals. Kita sentiasa bersimpati pada orang yang ditindas. Kita tak tahu di mana benar dan di mana tak benar. Kita tak belajar pun sejarah. Cuma muzik telah melatih kita mengatakan bahawa salah satu daripada adil tentang muzik adalah orang-orang tertindas. Kita baca sastra. Sastra juga mengajar kita bahawa keadilan ni tak ada mutlak kecuali dibebaskan orang yang tertindas. Jadi saya pun kagumlah dengan Ahmad Okalan ni. Tapi betul, kekaguman pada saya tak salah. Berita dia didiamkan, orang tak tahu apa berlaku selepas dia dipenjarakan pada tahun 2004. 2025 dia muncul. Dan itulah perjanjian yang dibuat. Di mana dia menyebut tiada lagi sebuah negara Kurdistan. Orang-orang Kurdi di Turki kena hidup dengan berlangitkan Turki. Orang Kurdi di Syria kena hidup berlangitkan Syria. Dan orang Kurdi yang ada di Iraq harus hidup dengan berlangitkan Iraq. Iraq paling berjaya. Sebab puak Kurdistan di Iraq telah pun menurunkan senjata. Dan ketika Amerika nak gunakan orang Kurdis ni, kan Amerika tak boleh dapat tanah Iraq. Walaupun dia kawal duit minyak Iraq. Pada masa Presiden Muhammad As-Sudani, dia nak pakaikan laluan Iraq ni untuk serang Iran. Okey, nak suruh serang Iran. Orang Kurdis yang ada di Iraq ni ada sejarah juga sebab Kurdis juga ada di Iran. Mereka datang dan nak minta tanah Kurdis yang ada. Kurdis otonomi, Tikrit ni adalah Kurdis otonomi Iraq. Amerika ni pandai, dia masuk hasut orang Kurdis untuk minta pintu laluan Kurdis bagi dia menyerang Iran. Kurdis tak bagi. Walaupun Kurdis ni mengalami masalah yang sangat besar dengan orang-orang Sunni di Iraq dan menjadi masalah kerana ada orang Kurdis juga di Iran. Tapi mulianya hati orang Kurdisnya kerana dia dah taat kata Ahmad Okalan. Hiduplah dengan berlangit yang kita nak. Jadi puak-puak Kurdis di Iraq yang memiliki kuasa otonomi, siapa nama Perdana Menteri Kurdis tu saya lupa, bagus dia orang dia. Dia dan isteri dia. Isteri dia memanggil, sudahlah buat cerita untuk memburukkan bangsa Kurdis. Kami dah hidup sebagai bangsa Iraq. Amerika mainkan pula bahawa Kurdis yang ada di Iraq kena bela Kurdis yang ada di Iran pula. Kononnya Kurdis di Iran ni juga dibunuh oleh rejim tentera revolusi Iran. Dan jawapan isteri itu, saya tak ingat dulu saya stream dengan tuan-tuan ada kertas dia, saya dah beritahu isteri dia kata sudah-sudahlah untuk membelah-belahkan orang Islam, sudah-sudahlah untuk melagakan orang Islam. Sebab Kurdis dah dapat wilayah, orang-orang Kurdis di Tikrit telah diberi satu wilayah merdeka, bukan wilayah otonomi. Jadi saya rasa lepas tu perangnya dah tak ada. Berarti masalah sekarang kita dengan Masud Basrani. Betul. Masud Basrani. Masud Basrani ni tak tegas, bini dia yang tegas. Masud Basrani ni jawab dalam soalan selamatlah waktu Iraq dijajah oleh Amerika, Iraq nak keluar, waktu Iraq dijajah Amerika, Amerika nak keluarkan, Amerika buat polisi. Orang Kurdis ni dapat wilayah otonomi. Orang Sunni, orang Syiah pun bersetuju, bagilah Kurdis ni wilayah otonomi. Itu Kurdis dapat Tikrit, dapat Telaga Minyak. Jadi Masud Barzuzi, apa nama dia tadi kawan ni? Ni Masud Barzani ni taklah keras sangat. Dia pindah statement kat bini dia. Ayat isteri dia yang paling saya suka. Sudah-sudahlah. Daripada nak memecah belahkan ni. Orang Kurdis tidak akan membenarkan tanah air dia. Orang Kurdis tak akan membenarkan wilayah yang ada di Iraq untuk digunakan menyerang orang Iran. Isu Amerika dengan Iran selesaikanlah. Orang Kurdis tiada dendam kepada orang Iran. Tu jawapan isteri kepada presiden yang saya kata, baguslah juga kan. Daripada jadi isteri, menghabiskan wang negara, dapat satu bini yang berani bercakap untuk mempertahankan maruah negara, itu Alhamdulillah. Itu saya jelaskan kepada tuan-tuan tentang kisah Masud Barzani ketika dia mempertahankan wilayah Kurdis untuk tidak menjadi wilayah yang dipergunakan oleh Amerika ketika Amerika tak ada kawan. Amerika, dia ingat orang Kurdis ni tuan Budi lah. Dulu kan Kurdis aku bagi kau wilayah otonomi sebelum aku keluar 2011. Takkan kau tak kerti balas jasa aku? Orang Kurdis tak anggap. Aku tak pernah makan jasa Amerika. Tak tahulah. Janganlah tahu-tahu panjangkan cerita. Saya cerita di negeri satu lagi. Di negeri satu lagi. Bini dia garang. Jadi bini dia ni banyak sangat menguasai negara di negeri satu lagi. Tapi Masud Barzani ni, isteri dia mengeluarkan kenyataan sangat keras. Kerana dia pun tak tahan saya rasa. Bila suami dia jawab diplomatik, kami tak mau terlibatkan. Oleh kerana dia seorang Kurdis. Dan dia faham politik yang sangat kotor ni. Esok isteri dia terus keluarkan kenyataan. Sudahlah, jangan dilaga-lagakan lagi. Kami takkan benarkan tentang kami tak ada masalah dengan Iran. Untuk menutup terus, kan suami dia ahli politik, jawab ni politik lah, ke kiri, tidak ke kanan, tidak tergantung. Agaknya isterinya marah di rumah. Lepas-lepas masak tu terus buat sidang akhbar. Rampaslah kuasa suami sekejap yang nak laki-laki tak laki-laki, nak berani tak berani, kerana perempuan ni dia dah lihat kematian yang sangat banyak. Jadi isteri dia, saya lupa nama dia, cuba cek isteri dia keluarkan kenyataan. Sudah-sudahlah. So saya bagi tahu kepada tuan-tuan itu. Jadi bila itu sekarang Kurdis dengan Turki tak ada peperangan. Saya tak bagi tahu kata Shodabeh Kosh. Bacalah Shodabeh Kosh statement tu Donald Trump. Nanti tuan-tuan akan dapat. Itulah sekali bini dia bercakap dalam dunia selama menjadi isteri kepada Perdana Menteri. Sebab Iraq ni ada dua Perdana Menteri lah. Satu Perdana Menteri Iraq. Cuma sebab wilayah Kurdis ni, Tikrit ni dibina sebuah wilayah otonomi Kurdis, standard dia pun dia tak bagi menteri besar, dia panggil Perdana Menteri Iraq. Tapi tuan-tuan jangan keliru. Perdana Menteri Kurdis bukan sebuah negara. Dia adalah Perdana Menteri bagi wilayah otonomi Kurdis, Tikrit. Mereka ada minyak je. Perdana Menteri Iraq menguasai seluruh negara. Cuma dia kena menghormati kedudukan orang Kurdis di Tikrit sebagai wilayah mereka. Sebagai wilayah otonomi. Okey? Itu saya jawablah panjang. Kalau dah tuan-tuan tanya geopolitik, selalu kita cakap tajuk-tajuk yang hari update. Hari ini saya simpulkan pada tuan-tuan. Sebab tu sejarah ni bukan kita hafal tahun dia. Sejarah ni bukan kita hafal tempat dia. Sejarah ni bukan kita hafal tokoh dia. Kita belajar sejarah ni satu je. Untuk ambil ibrah dia.
Kerana kata orang apa ni, kita tak akan boleh berundur ke belakang. Kerana kita akan sentiasa melangkah ke depan. Tapi kita melihat ke belakang adalah kerana kita nak pastikan. Kita tahu mana jalan kita nak ke depan. Sebab tu orang kata, there are no people without yesterday. Tak ada orang yang tanpa sejarah kemarin. Tapi nobody can turn to yesterday. Tak ada siapa boleh berbalik kepada kemarin. Tetapi semua orang ada sejarah hari kemarin. Jadi itu kita belajar sejarah. Kadang-kadang tu kita hafal tahun apa semua ni nak bagi tuan-tuan dapat, oh ini jarak tahun dia, ini jarak tahun dia. Okey, kita belajar sejarah. Tapi kita bukan menghafal sejarah. Cuma daripada sejarah ni yang kita nak adalah kita pelajari ibrah sejarah. Cuma kadang-kadang saya hafal lah tahun-tahun dia tu supaya tuan-tuan, oh ini 1000 tahun dulu, oh ini 400 tahun dulu, oh ini 50 tahun dulu. Jadi ibrah sejarah ni yang menjadikan geopolitik ni wajar dipelajari. Iaitu melihat apa yang tak tertulis pada nota dia. Nota dia tulis tahun, nota dia tulis orang, nama orang, nota dia tulis peristiwa, nota dia sebut angka kematian. Tapi nota dia tidak menyebut. Bagaimana melihatnya dengan mata benar sebagai orang Islam. Bagaimana melihatnya dengan mata benar untuk hidup dan mati kita sebagai orang Islam. Supaya kita belajar ni sama macam doa iftitah kita. Sesungguhnya hidupku, matiku ni adalah kerana Allah Ta'ala. Jadi kita belajar semuanya supaya kita tahu. Kerana Allah Ta'ala kita ni, kita belajar geopolitik ni apa? Adalah kerana kita nak kan? Kita menjadi agama Islam yang sangat kuat. Nak jadi agama Islam yang sangat kuat, orang Islam mesti faham sejarah dia. Mesti tahu apa yang melemahkan mereka. Mesti tahu punca perpecahan mereka. Maka tu kita belajar geopolitik. Dan geopolitik ni bukan orang kafir yang ajar kan. Ini pengasas dia. Ini geopolitik ni. Mukadimah yang saya jelaskan kepada tuan-tuan ni. Oleh Abdul Rahman Al-Khaldun. Seorang Arab yang sangat bijak. Bapa dia berkhidmat di Andalus, keluarga dia asal daripada Yaman. Tapi bila Andalus menjadi keluarga ilmu, keluarga dia berpindah ke Andalus, menyumbangkan dunia ilmu kepada dunia Andalus. Kemudian apabila dunia ilmu berpindah ke Kairah, dia ni dipindahkan ke Kairah. Maka bangunlah dia meneruskan kelangsungan 6 generasi yang sangat berilmu. Lahir 1332, wafat 1406. Kitab Mukadimah ni ditulis pada tahun 1377. Selepas dia menjadi orang bijak, dia kecewa berada dengan pemimpin, nak tegur pemimpin tak nak ikut, tegur pemimpin tak nak ikut. Tuan-tuan tengok baca tadi kan saya baca, kita baca bab 1 je. TVET yang kita bincangkan sekarang telah pun dibincang. Sebab itu dalam Ibn Khaldun kata membina negara. Apa disebut dalam ayat pertama saya baca tadi, petang tadi, kata Ibn Khaldun, orang cerdik ni tingkatkanlah kecerdikan dia, tetapi pertukangan jangan ditinggalkan. Sebab Ibn Khaldun belajar daripada saya tak ada buku pesanan untuk pemerintah, kita ada lebih satu. Ibn Khaldun dia memperkuatkan 200 tahun sebelum tu Imam Ghazali kata membina negara ni ada 3 benda je. Pertama, hendaklah lengkap makanan kamu, jangan kamu bergantung pada orang. Okey, kalau kata baca Imam Ghazali. Yang kedua kata Imam Ghazali, segala keperluan harianmu hendaklah dilaksanakan dalam negara kamu. Jangan kamu meminta-minta keperluan harian. Kuala nak mandi pun kena import daripada China. Kalau tidak mandilah keadaan telanjang. Okey? Maka itulah kata dia. Yang ketiga dia kata segala kemahiran untuk bahagian satu, iaitu pertanian, dan kedua kemahiran yang ada dalam bahagian menghasilkan industri keperluan sendiri, hendaklah dilaksanakan oleh kepakaran dalaman. Itu kata Imam Ghazali. 200 tahun kemudian Ibn Khaldun catat juga benda yang sama. Bila dia melihat dunia Arab pada waktu itu hanya ada 2 fungsi je, petani dan juga pemimpin. Petani dan juga pemimpin. Ayat pertama pembukaan pintu dia. Dia kata apa? Ketika dia keluar dan meninggalkan pemerintah yang tak mau mendengar nasihat dia. Dia kecewa, rasuah dan segala benda. Tadi saya ceritakan sistem cukai, saya kata dekat Arif. Sistem cukai sekarang sepatut balik pada sistem cukai Ibn Khaldun. Ini saya cerita pula. Jadi bila Ibn Khaldun keluar, pertama teguran dia kata orang Islam mementingkan 2 perkara je, kaum pemerintah dan orang bijaksana. Konon mereka ni lah akan berfikir, mereka lah ulama yang akan mengeluarkan hukum, mereka lah guru yang akan mengajar. Kemudian petani yang menghasilkan hasil tani. Tapi kata dia, yang lemah dalam dunia Islam pada zaman yang dia lihat tahun 1370-an dia menulis buku ni adalah tiadanya pertukangan. Jadi berarti pertukangan pada zaman dia abad ke-14 adalah TVET pada zaman kita, iaitu kepakaran menghasilkan industri tempatan. Jadi dia kata yang ada pertanian. Lepas tu dia marah pula. Teguran dia adalah kalau dinaikkan itu ketua tuan-tuan ingat industri. Sebab tu saya kata bila baca buku ni awal tu kenapa saya suka Mukadimah ni. TVET yang kita cerita sekarang, kemudian Imam dalam buku saya jual pada tuan-tuan, dah stok buku tu dah habis Imam Ghazali tulis pada pesanan untuk pemerintah. 3 perkara. Sebab tu sekarang kita mengalami masalah keterjaminan makanan. Ya, kedah beras banyak. Selangor sekincan 12 tan, sekincan 12 tan. Jelapan padi. Last kali beras 40% kena import daripada luar. Akhirnya bila sampai dalam krisis makanan, banyak duit pun belum tentu boleh beli kalau makanannya tiada. Kemudian kata dia yang kedua, sebuah negara yang hebat. Kedua, keperluan asasmu hendaklah disediakan oleh negaramu. Berarti itulah dipanggil industri. Supaya kita tak habiskan semua duit kita dengan membeli barangan yang datang daripada luar. Dan ketiga kata Imam Ghazali, kepakaran tu hendaklah daripada orang dalam. Jangan dibawa orang luar ambil. Nanti orang luar tu keluar, kamu tak boleh nak berdikari dalam hasil pertanianmu, dan kamu tak boleh berdikari dalam hasil industrimu. Diulang oleh ni dalam ayat pertama, bab pertama. Kerana pada waktu tu dia melihat Islam telah memulai lemah kerana melemahkan pertukangan. Yang waktu zaman dia ni belum dipanggil industri lah, dipanggil pertukangan. Kemudian dia marah lagi kerana pemimpin waktu tu nak kaya cepat. Naikkan cukai. Bila pemimpin naikkan cukai, tak banyak rakyat yang boleh meniaga kerana sistem percukaian menjadikan himpitannya adalah melepaskan duit kepada kerajaan. Sebab tu dia kata,
Fasa yang pertama bagi sebuah kerajaan, perkukuhkan negaramu. Pendidikan, kepakaran, kukuhkan dulu. Bila rakyatmu menjadi kuat, negaramu menjadi kuat, cukai kamu akan menjadi tinggi. Teguran dia dalam sistem percukaian. 1377, seorang jenius Islam yang menjadi pengasas ilmu ni, yang kemudiannya Barat ambil, anak Tuan Nabi Max Weber, semua kredit pada dia. Kami bukan bapa kepada ilmu antropologi, 600 tahun dulu telah ada bapanya bernama Abdul Rahman Ibn Khaldun. Jadi dia marah. Jadi dia kata asas masyarakat tu mesti kuat dalam teguran ni, kerana dia menjadi penasihat yang lama. Waktu raja-raja tak mau dengar cakap dia. Pemerintah pada waktu duk ya. Maka dia keluar berkelana. Bila dia berkelana, dia menulis dalam buku ni. Mukadimah yang tuan-tuan boleh baca sampai daripada zaman dulu sampai sekarang orang masih review. Mark Zuckerberg review buku ni tahun 2015. Baca Mark Zuckerberg, Ibn Khaldun, Mukadimah, dia tulis itu the introduction. Mark Zuckerberg pun review buku ni. Jadi bila dia kata raja, saya jual kejap lagi. Saya tinggal lagi 47 buah, lepas tu tak adalah stok di seluruh negara. Kerana saya ambil stok ni pada harga timbal daripada penerbit dia. Orang lain jual semua dekat tuan-tuan RM90. Saya jual 68 kerana ilmu. Bukan apa tuan-tuan, itu saya jual RM2,775. Baru-baru ni Kiri Darren bagi tahu saya mereka perlukan cash. Saya kata, Kiri, bring a good book to me. Bagi saya harga murah, saya lepaskan dengan harga murah. We get cash first. Duit cash tu kita bayar balik ke kilang, boleh keluar buku-buku baru. Sebab kebanyakan syarikat-syarikat buku mengalami gangguan cash adalah kerana keperanan pesta buku dan jualan buku online sekarang. Itu yang saya bawa kat tuan-tuan RM68. RM68 Hamil. Siap saya ada combo dia. Nanti siapa nak buku tunggu. Nanti tuan-tuan lock pula, saya nanti naik beg kuning. Jadi kata Ibn Khaldun. Kerana pemimpin tak mengasaskan barisan rakyat yang kuat. Yang saya sebut Khaldun sebut pertukangannya lemah, ekonominya lemah. Maka akhirnya kerajaan itu terpaksa bergantung pada percukaian yang tinggi. Hanya kita kena bayar subsidi yang tinggi. Sebab negara memiliki asas ekonomi yang sangat lemah. TVET tengah duk goyang baru nak rancang. Pertanian pula nak kena import makanan masuk. Sebuah negara menjadi cacar marba dan sangat berserabut. Kepada Khaldun sedang menasihat Empire Islam pada tahun 1360-an tu. Dia lahir 1332 kan. Dia keluar daripada Istana Raja 1372. Dia mengembara dan menulis buku yang dia mengkaji semula nasihat-nasihat dia. Dan nasihat ini diguna pakai. Sampailah sekarang 700 tahun. Adalah kata dia, kalau kamu kutip cukai yang tinggi nak membina sebuah negara, kerana raja yang tamak dan nak cepat jadi kaya, kamu melemahkan pelaburan bawahan. Orang bayar dekat cukai. Jadi bila cukai jadi tinggi, siapa nak berniaga? Peluang pekerjaan menjadi sempit. Hanya peniaga-peniaga besar dapat bertahan dan ekonomi tak dapat berkembang. Kata dia, kutip cukai yang sangat rendah supaya ekonomi berkembang. Bila ekonomi berkembang, kamu akan dapat saiz ekonomi yang besar, percukaian menjadi cukup. Yang kedua kata dia adalah sediakan rakyat yang lengkap. Dan rakyat yang lengkap kata dia, pada zaman tu dia nampak pemimpin hanya mementingkan orang cerdik. Ulama, orang cerdik. Ulama, orang cerdik. Lepas tu petani yang menghasilkan pertanian. Dia menulis ada satu ruang vacuum yang sangat teruk adalah pertukangan yang kita sebut sekarang industri. Berarti negara-negara Islam pada waktu itu mengabaikan industri. Abad ke-14. Menjadikan walaupun Islam ni menjadi negara berekonomi maju. Islam ini menjadi wilayah empire yang sangat besar. Tapi dia nampak titik jatuhnya adalah rapuh kerana pertukangan yang dia sebut. Industri itu tidak dibangunkan. Dia nasihatkan dalam buku dia, dalam pembukaan. Jadi, saya ingatkan kepada tuan-tuan. Bukan perkara baru pula. Orang Islam ni tak cerdik. Perkara lama. Berbuat cerdik je tak mau. Berarti tak adalah cerita mengatakan orang Islam ni adalah bangsa yang tidak melahirkan orang cerdik. Memang orang cerdik tu ramai. Tapi masalah melaksanakan kecerdikan tu adalah masalah besar bagi kita. Sebab tu bila saya kata tuan-tuan, negara yang paling nampak pandangan Imam Al-Ghazali adalah Israel. Sebab tu Israel kata apa? Bila dia ditubuhkan sebagai sebuah negara haram, dia akan diperangi. Dia tak boleh minta senjata pada Amerika. Dia bangunkan sektor senjata dia sendiri. Menjadikan apakah ekspor utama Israel? Adalah senjata. Walaupun dia masih lagi minta Iron Sling daripada Amerika. Dia masih minta Tomahawk daripada Amerika. Tapi dia menjual industri utama dia adalah senjata dan juga teknologi. Apakah yang kedua ekspor utama Israel? Pertanian. Dia rampas tanah Palestin. Sebab dia tahu dia duduk di kalangan negara Islam yang benci dia. Dia tak akan boleh beli sebiji beras pun daripada kalangan orang Islam. Dia tak akan boleh beli sebiji gandum pun daripada kalangan Islam. Dia bina negara dia sebagai negara tani. Dia bina sebagai negara tani. Kemudian kata Imam Ghazali, pastikan itu semua milikmu. Kepakaran milik dia, dia jual kepakaran pertanian dia, kepakaran persenjataan dia. Dia import buruh datang petik anggur je. Dia import buruh datang petik buah zaitun je. Menjadikan negara yang paling relevan. Tuan-tuan nak rujuk pada bab membangunkan negara Imam Ghazali dalam pesanan untuk pemerintah, Israel lah negara contoh dia. Dan kalau tuan-tuan nak lihat bagaimana pembangunan yang kita duk cerita sampai sekarang, kita duk kelahi lagi pasal TVET ni, 600 tahun dulu Ibn Khaldun telah menyebut vakuum yang paling teruk dalam negara pemimpin Al-Khalifah Islam yang dia lihat dari segi perantauan dia daripada Empire Andalus sampailah ke utara Afrika, dan dia lihat Empire Islam di atas tanah Arab adalah ketidakperhatian Islam terhadap industri yang disebut pada zaman dia adalah pertukangan. Kita nak orang cerdik supaya agama tu ada ahli hujah yang sangat hebat. Kita nak makan cukup, negara tu ada petani yang ada. Tapi akhirnya negara-negara ini menjadi rapuh. Empire Islam ni menjadi sangat rapuh kerana mereka tidak menguasai apa yang dipanggil sebagai pertukangan. Pada zaman dia, industri pada zaman kita. Ada soalan apa-apa tak? Kalau tuan-tuan dengar yang tadi tuan-tuan nak tanya lagi. Tuan-tuan janganlah tanya tiba-tiba saya tengah cerita tuan-tuan tanya tabung haji. Tuan-tuan tanya pasal janganlah tak payah. Hal politik tempatan tuan-tuan baca lah FMT, tuan-tuan baca Malaysia Kini. Sama macam saya. Malam-malam saya lari setengah jam. Nak tahulah juga apa berlaku kat negara aku. Baca FMT, baca Malaysia Kini. Baca DH.
Selebihnya saya buat benda yang lain lah. Pasal live malam-malam pun saya tak larat nak skip lah live politik ni. So saya tak dah beritahu, saya tak akan bercakap tentang RCI tabung haji, saya tak akan bercakap tentang politik tempatan. Kerana saya kata benda ni akan memecah belahkan kita. Sebab tuan-tuan sebahagiannya penyokong kerajaan, tuan-tuan sebagai penyokong pembangkang. Tapi bila kita bercakap tentang perkara yang tak ada politik, tuan-tuan boleh duduk dalam live saya tanpa kita berbalah. Tentang benda yang sangat sensitif. Iaitu saya PH ke PN. Itu menjadi masalah. Jadi kita serabut. Tak apa, bab lain kita pergilah, nak PH ke, nak PN ke, nak apa ke, lain. Dekat sini kita sedang bercerita politik yang merangkumi negara-negara Islam. Sejarah, masa depan ni apa boleh kita pelajari. Pemikiran dan juga idea-idea yang ada daripada dulu, kecerdikan dan kebijaksanaan. Kelemahan dan kekurangannya sedia ada pada kita sampai sekarang. Chelsea jadi T. Aduh. Dia tak mau tenang penalti, dia lupa. Syarat tu sebenarnya 14 muka depan, yang ke-15 tu muka belakang kalau seri tenang penalti.